Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Channel. Hari ini kita ada satu benda baru. Ini adalah MJX Scala 17. Korang mesti terkejut kan, MJX mengeluarkan satu model Scala 17. Ini adik dia, Scala 114, dan ini adalah Scala 17. Ini adalah MJX Rally. Apa yang di-include? Dia ada bagi tayar untuk main kat gravel dan juga tayar untuk main kat atas jalan lah. Kereta ini bernadikan sistem brushless yang boleh main 4S, siap dengan sensor dia. Korang punya acceleration akan lebih padu. Jom kita tengok kereta ni kejap. Alright, so kalau korang tengok ni, ini adalah sensor yang waterproof punya, ESC 120M. ESC ni dia boleh connect ke phone, fine tune daripada situ lah. Kereta ni juga dilengkapi dengan sistem metal semua daripada depan sampai belakang, differential, dia punya drive line semua metal, sangat padu. Dan juga dia dilengkapi dengan sway bar. Korang tengok ni, ini bukan semua kereta ada ya. Kalau kau tahu ni, memang ni untuk bagi kereta stable sebenarnya. Untuk main atas jalan, kereta susah sikit nak body roll, tetapi dia lagi grip tu kegunaan sway bar tu. Kalau korang tengok ni bateri flagship kami, Team Gion. Dia muat yang masuk. Kalau korang nak main sampai bateri besar-besar pun tak ada masalah, sebab space dia sangat-sangat besar. Korang boleh fit even the biggest size 4S pun boleh masuk, tak ada masalah. Bateri ni of course tak termasuk dalam kit ni lah. Kita hanya nak tunjuk yang dia muat. Tetapi korang boleh dapatkan bateri ni di kedai kami lah, tak ada masalah. Shock dia adalah full metal dan dia bagi plastik shock cap, dan selain tu dia bagi 2 set tayar lah, macam saya cerita tadi, tayar rally dengan tayar on road. Ok, so kereta ini juga dilengkapi dengan sistem gyro membenarkan kereta ni untuk pergi lagi stable untuk main atas jalan dan atas tanah lah. Kalau korang melalut-lalut dia punya corner tu, gyro ni akan membantu korang untuk bagi kereta jalan lebih lurus. Dia juga dilengkapi dengan 35 kilo servo dan juga lampu dan juga signal. Ok, so gah ya kereta ni. Kalau korang nak dapatkan kereta ni, boleh singgah di MSH ataupun PM admin cepat-cepat. Assalamualaikum. Peace.